Boleh tak kita jamak hujan di masjid seperti yang dibuat oleh negara Arab? Okey, dengar baik-baik. Jamak ini dalam mazhab Syafi'i ada dua sebab. Satu, kerana musafir, selalu kita buat. Yang kedua, kerana hujan. Jadi sudah terjawab, boleh. Boleh. Ada. Pasal apa? Pasal gitulah, macam bang 2 kali lah. Bang patutnya pukul 4.30 sekali, pukul 5.45 sekali. Tidak dibudayakan juga. Padahal dia sunnah. Jadi jangan pelik semayang jamak kerana hujan boleh rupanya. Tapi syarat dia yang besar, ada 2 syarat. Pertama, hendaklah jamak takdim saja. Jamak takhir tak boleh. Okey. Yang kedua, hendaklah hujan itu ada ketika takbiratul ihram dan masa salam yang pertama dan takbiratul ihram yang kedua. Lepas takbiratul ihram yang kedua berhenti hujan, tak apa dah. Faham lagi? Jadi kalau sebab apa dibenarkan semayang jamak kerana hujan? Untuk orang yang semayang jemaah di masjid saja. Masjid mana? Masjid yang jauh saja. Masjid sebelah rumah tak boleh. Kenapa? Kerana bila jauh basah berjeruk. Bila basah berjeruk, disuruh berjeruk sekali saja. Iaitu sekali jamak saja, basah berjeruk, tak sekali susah saja. Tidak 2 kali susah. Kali berjeruk pula zuhur, kali asar berjeruk pula. Faham lagi? Jadi dalam musim hujan lebat, jadi hujan pula, kena hujan lebat. Itu syarat lagi. Hujan rintik-rintik. Tak boleh jamak. Faham? Hujan lebat tapi ada kereta, tak boleh jamak. Tak ada kereta tapi ada baju hujan, tak boleh jamak. Tak ada baju hujan, ada koridor, ada atap, boleh pergi sejik. Faham? Jauh lah, jalan ke bawah atap tu 4 kilo. Faham? Tidak basah, tak boleh jamak. Sebab apa boleh jamak? Jadi basah kuyuk habis baju menyusahkan. Dan agama kita memudahkan. Hukum